SST mula meluas berkuat kuasa 1 Julai semalam. Tapi, apa beza SST dengan GST sebelum ni? GST, Goods and Services Tax, adalah cukai komprehensif 6% yang dilaksanakan pada 2015 hingga 2018, dikenakan di setiap tahap pengeluaran dan transaksi. Cukai ini menyeluruh pengguna, penghilang, distributor, semua kena bayar cukai itu. Selepas pilihan raya 2018, GST dimansuhkan dan diganti SST, Sales and Service Tax. SST ialah cukai satu peringkat je. Sales tax kenakan pada barangan 5 hingga 10%, manakala service tax 6% hanya ke atas perkhidmatan tertentu, bukannya semua sektor. Mulai semalam, service tax akan naik dari 6% kepada 8% melibatkan beberapa sektor baru. Pada masa yang sama, barangan mewah dikenakan cukai jualan 5 hingga 10%. Namun, barangan asas rakyat kekal dikecualikan dari SST. Tujuannya untuk tambah hasil negara, tetapi pastikan yang kaya bayar lebih, bukan rakyat biasa.